Okey, kita memberi ruang seketika untuk sesi bergambar. Dibesarkan dengan titis keringat dan doa yang tidak pernah putus. Hari ini, langkahnya bukan sekadar menyusuri ruang pernikahan, tetapi melangkah menuju sebuah perjalanan kehidupan, menuju gerbang cinta yang bakal menyatukan dua hati, dua keluarga dan dua jiwa dalam ikatan yang diradai ilahi. Dengan penuh takzim dan hormat, majlis mempersilakan Sang Putera Raja Sehari Muhammad Nasri bin Cik Yusof diiringi oleh ibunda tercinta melangkah masuk ke ruangan pernikahan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Nazri bin Cik Yusof, penikah Muhammad Nazri bin Cik Yusof akan Siti Sarah binti Syamsuddin yang terkawali bapaknya berlaku dengan mas kawinnya serta sembilan mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur sekali lambai. Halaman, bunga-bunga seakan menundukkan kelopak dalam santun, sementara waktu berhenti seketika, memberi ruang kepada sebuah adat yang syarat dengan makna dan keindahan. Hari ini adat dijunjung, budaya disulam, kasih dipersembahkan dan silaturahim diperkukuhkan.
Maka pada saat yang penuh bermakna ini, majlis dengan segala hormat dan takzim mempersilakan perarakan masuk pembawa dulang hantaran bagi pihak pengantin lelaki dan pembawa dulang hantaran bagi pihak pengantin perempuan. Mohon persila. Tepi ni. Oh, lepas tu belakang. Langsung sebentar lagi, insyaAllah. Mai pengantin. Duduk depan set dia dulu dah. Hadap dia dah. Dipersilakan pembawa dulang untuk terus mara ke depan bagi bandar rajut. Sesi perarakan sedang berlangsung di waktu ini. Abel. Lagi picit ni. Ambil nak
Kita juga lah. Betul eh? Ibu silakan. Dan jika dijaga, yang penting perempuan bersama-sama dengan ayah dan juga keluarga tercinta, dari sisi keluarga dan juga pihak rombongan untuk terus melakukan tempat bersama. Okey, boleh pusing Pak. Okey, boleh tengok Pak. Okey, kita memberi ruang seketika untuk sesi bergambar. Aku nikahkan kau Muhammad Nazri binti Yusuf akan Siti Sarah binti Syamsuddin yang telah berkewali bapaknya kepadaku dengan mas kawinnya serta segala mas. Satu dia. Alhamdulillah, Allah mudahkan. Bukan Islam di sisi apa? Tangan kecil, kaki, pernah apakah eret supaya tidak jatuh. Bila kaki jatuh, apa angkat? Bila kaki nangis, apa yang lap air mata? Apa yang lihat kaki membesar dari seorang anak kecil hingga menjadi wanita yang abah banggakan hari ini. Abah ingat semua itu walaupun kaki mungkin sudah hari ini abah dan Umi cuba kuat berada di hadapan kaki, tapi jauh di sudut hati abah. Betul. Ada rasa yang tidak mampu abah sembunyikan. Rasa sayang seorang ayah yang sedang belajar untuk melepaskan anaknya sendiri.
Selepas ini, Kak Teh akan memulakan kehidupan bersama suami. Abah dan Umi hanya mampu mendoakan dari jauh supaya kehidupan Kak Teh dipenuhi kebahagiaan dan ketenangan. Walaupun selepas ini Kak Teh ada kehidupan baru, ingatlah bahawa Kak Teh tetap anak Abah. Rumah ini tetap rumah Abah, rumah Kak Teh. Dan rumah Abah akan sentiasa mengiringi Kak Teh ke mana sahaja Kak Teh pergi. Abah tidak meminta Kak Teh untuk sering kembali, cukup sekadar jangan lupakan kasih yang membesarkan Kak Teh dari kecil. Kepada Nazri, hari ini Abah serahkan anak Abah ini kepada kamu dengan penuh kepercayaan. Tolong jaga dia sebaik-baiknya. Dia bukan